Tanya orangnya hek tu cukup jaya aliran ya. Ngaurunya pegah mana urun je pegah medi mandum pegah nyok Rasulullah si. Nyok mandum nyolong yang betul yang lain salah. Tajak ke dia urun je rau yang betul yang lain salah. Engkai tanya memang dia lupa. Nyok kan betul rau salah orang lain. Sementara itu yang tanya pasti roh tu betul-betul iktikad katanya bersesuai dengan Rasulullah dan dengan para sahabat. Iktikadnya bukan iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu iktikad yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Maka para ulama untuk betul-betul iktikadnya kegetanya baik susah-susah untuk memastikan bahawa sesuai dengan apa yang diajar oleh Rasulullah, untuk peringkat ulama-ulama masa lalu hino di Aceh dan di negara Melayu gepegatlah iktikad di Mengplu. Hai tanya mana dana parita hadis pak tatoh tu mah. Maka mangat-mangat aju supaya mangat sesuai nepegat li para ulama red iktikad di Mengplu. Supaya beret dalam iktikad bid'ah. Cuma orang pakai tetro lain dipegahnya hanya pernah menali Rasulullah. Yang zaman ke hana yang dipuat waplu yang hana yang memasal Rasulullah. Mai kamu mangrom itanya. Ke kamu mang dia. Lehek dah pai, lehek dah benar kai pegahkan. Kata urang pegahkan tanya. Susah dipina, bergen dipina. Lehek dah benar kai pegahkan. Olehnya naik kerja guru bumi lah salah. Ni baca hadis dia yang ada doa hadis. Dibaca ayat kita nyopi kaya tu sebab ada doa baca ayat karo tu. Mumang dia tu. Terus lain kai pegang pula elok. Sehingga macam aliran pemikiran mengalir dalam kalangan umat Islam. Sehingga bingung ni. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah bagi jaga keaslian iktikad sampai silsilah ilmiah dan gurih dipastikan betul-betul dari Rasulullah. Hanjut ilmiah merupa pak Google, hanjut ilmiah merupa pak internet, harus nak gurih. Gurihnya benar gurih, gurihnya jelas so gurih sampai terus pada Rasulullah supaya betul-betul jelas keturunan ilmiah.